Pernah tak terfikir nak jadi cikgu, tapi alamak, ijazah bukan bilang pendidikan? Kalau macam tu, anda memang berada di tempat yang betul. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar satu persatu, langkah demi langkah, panduan lengkap untuk mohon Guru Contract of Service atau COS oleh KPM untuk ambilan 2026. Jom kita mulakan. Kita mulakan dengan nombor yang paling wow sekali. Tengok ni, Kementerian Pendidikan Malaysia nak isi 20,000 kekosongan jawatan guru kat sekolah rendah. Ini bukan pengambilan biasa-biasa tau. Ini adalah satu peluang kemasan berskala besar khas untuk graduan bukan pendidikan macam anda untuk jadi seorang pendidik. Jadi, apa benda sebenarnya guru kos ni? KOS tu singkatan untuk Contract of Service. Senang cerita, inilah laluan utama yang KPM sediakan khas untuk graduan yang tak ada ijazah pendidikan untuk masuk ke dalam sistem sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG9, tapi secara kontrak. Okey, supaya anda tak terlepas apa-apa, ini roadmap kita untuk kali ni. Kita akan mula dengan ganjaran yang ditawarkan. Lepas tu, kita akan semak sama-sama syarat kelayakan wajib. Kemudian kita masuk bab paling teknikal, langkah permohonan dan dokumen. Seterusnya, kita akan tengok kesilapan-kesilapan lazim yang boleh buat permohonan anda ditolak. Dan akhir sekali, kita akan lihat tarikh-tarikh penting yang anda kena catat dalam kalender. Jom kita masuk bahagian pertama, Peluang Emas Guru CIOS 2026. Apa sebenarnya yang menanti anda kalau berjaya? Jom kita tengok pakej gaji dan faedahnya. Baik, kita cakap pasal duit dulu. Gaji permulaan yang ditawarkan untuk jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan grade DG9 bawah skim ni ialah sebanyak RM2,360 sebulan. Ini adalah gaji pokok anda sebaik saja anda lapor diri untuk bertugas. Dan yang menariknya, ia bukan setakat gaji pokok. Anda kena faham, ini lantikan kontrak yang proper, bukan kerja freelance. Anda layak dapat caruman KWSP dan SOKSO. Ada cuti tahunan, cuti sakit, malah cuti bersalin. Kemudahan perubatan pun dapat. Dan lagi best, ada kenaikan gaji tahunan sebanyak RM225. Okey, kita beralih ke bahagian kedua dan yang ni sangat-sangat kritikal. Jom semak kelayakan wajib anda. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena pastikan dulu, adakah anda calon yang KPM sedang cari? Mari kita tengok checklist asas ni. Pertama, mestilah warga negara Malaysia. Kedua, dan ini yang paling penting, anda mesti graduan bukan pendidikan. Umur pula kena bawah 40 tahun masa anda mohon. Dari segi akademik, anda perlukan ijazah sarjana muda dengan PNGK atau CGPA sekurang-kurangnya 2.50 dan wajib ada kepujian bahasa Melayu dalam SPM. Seterusnya, satu lagi syarat fizikal yang agak tegas. Indeks jisim badan atau BMI anda mestilah tak lebih daripada 32.5. Pihak KPM memang sangat serius tentang aspek kesihatan dan kecergasan calon guru, jadi pastikan anda cek BMI anda dulu sebelum mohon. Okey, sekarang jom kita tengok siapa yang ada dalam blacklist. Maksudnya siapa yang akan ditolak secara automatik. Kalau anda graduan pendidikan atau tengah berkhidmat sebagai guru kontrak, permohonan ni bukan untuk anda. Sama juga kalau anda pernah kena buang kerja dari perkhidmatan awam atau masih berstatus bankrupt. Jangan buang masa mohon sebab sistem akan tapis nama anda serta-merta. Baiklah, kita dah masuk bahagian ketiga, langkah permohonan dan dokumen. Kalau anda dah lepas semua syarat tadi, tahniah. Sekarang, jom kita tengok proses macam mana nak mohon dari A sampai Z. Prosesnya 100% online. Bermula 2 Mac 2026, anda kena pergi ke portal rasmi MyPDPP, daftar akaun baru dan log masuk. Sistem akan buat semakan kelayakan asas dulu. Lepas tu, isi semua maklumat yang dia minta. Dan langkah kelima ni, yang ni paling kritikal. Muat naik pautan Google Drive. Akhir sekali, semak balik semua dan sahkan permohonan anda sebelum tarikh tutup pada 20 Mac. Okey semua, tolong fokus sekarang. Ini adalah bahagian yang paling ramai calon buat silap. Proses muat naik dokumen ni bukan macam biasa. Dia perlukan ketelitian yang sangat tinggi. Ini cara yang betul, dengar baik-baik. Pertama, dalam Google Drive anda, cipta satu folder khas. Namakan dia elok-elok. Lepas tu, scan semua dokumen penting, IC, skru ijazah, transkrip penuh, sijil SPM dan upload dalam folder tu. Kemudian, bahagian paling penting sekali, setting perkongsian folder tu kepada anyone with the link. Kalau tak, penilai tak boleh buka. Akhir sekali, copy link folder tu dan paste dalam borang MyPDPP. Dan kalau anda rasa saya main-main, tengok petikan ni. Ini diambil terus dari hebahan rasmi KPM. Ini bukan cadangan, ini amaran keras. Kalau link anda tak berfungsi, salah setting privasi atau rosak, permohonan anda akan terus diketepikan. Titik. Tiada rayuan, tiada peluang kedua. Baiklah, kita dah faham proses permohonan dan selok-melok teknikalnya. Sekarang,
Masuk bahagian keempat, kita akan fokus pada perkara yang wajib anda elakkan. Satu kesilapan kecil je boleh buat permohonan anda terbang ke tong sampah. Jadi dengar baik-baik dan pastikan ia tak berlaku pada anda. Slide ni dah rumuskan 4 perangkap utama. Pertama, menipu data. Jangan sesekali tipu maklumat BMI atau PNGK anda, mereka akan semak. Kedua, tak cek syarat SPM. Pastikan anda memang ada kepujian bahasa Melayu. Ketiga, status masa. Kalau anda dah jadi guru kontrak, jangan mohon. Dan keempat, pengiktirafan MQA. Tolonglah semak dulu ijazah anda tu diiktiraf MQA atau tidak sebelum mohon. Akhir sekali, kita dah sampai bahagian kelima, garis masa dan tarikh penting. Jom kita tengok keseluruhan jadual permohonan ni supaya anda boleh rancang perjalanan anda dengan betul. Okey, ini jadual rasmi dari KPM. Boleh screenshot sekarang. Permohonan dibuka dari 2 hingga 20 Mac. Lepas tu, ujian EUKCG akan dibuat hujung Mac hingga awal April. Panggilan temuduga pula akan keluar pada 22 April dan sesi temuduga akan berjalan sampai hujung Mei. Keputusan akhir, anda akan tahu pada 30 Jun dan penempatan di sekolah akan bermula pada Januari 2027. Simpan jadual ni elok-elok. Jadi, setelah kita teliti semua syarat, langkah-langkah dan amaran, soalan terakhir sekarang kembali kepada anda. Dengan 20,000 tempat kosong sedia untuk diisi, adakah anda bersedia untuk sahut cabaran ni dan jadi pendidik seterusnya yang negara kita cari? Persiapan bermula sekarang.